Cara berkesan menabung RM14,000 setahun. Bermula hari ini, kalau tuan-puan ada target untuk kumpul sebanyak RM14,000 dalam tempoh setahun sahaja, tuan-puan boleh follow strategi yang akan saya kongsikan. Tengok video sampai habis dan save untuk rujukan akan datang. Caranya macam mana? Tuan-puan boleh target untuk miliki item 5 dinar ini yang mana beratnya 21.25 gram dan harganya sekarang lebih daripada RM14,000. Macam mana nak dapatkan item 5 dinar ini? Pertama, tuan-puan boleh buka akaun emas Public Gold, kemudian konsisten simpan sebanyak 1.7 gram emas setiap bulan. Selepas 12 bulan, simpanan emas tuan-puan dah capai 21.25 gram, iaitu berat untuk 5 dinar emas ini. Daripada jumlah simpanan emas dalam akaun emas Gap itu, kita boleh request untuk fizikalkan dalam bentuk item 5 dinar emas dan simpan sendiri dalam tangan kita. Tanpa sedar, dalam masa setahun sahaja, tuan-puan dah berjaya kumpul lebih daripada RM14,000. Jika tuan-puan tengok graf kenaikan harga emas dalam tempoh setahun sahaja, untuk tahun 2025, tahun lepas, harga emas telah meningkat sebanyak 50% dalam tempoh setahun sahaja. Jadi, tak mustahil nilai 5 dinar emas ini selepas setahun akan meningkat lebih daripada RM15,000. Jadi, bagi tuan-puan yang memang ada matlamat untuk capai RM14,000 dalam tempoh setahun sahaja, jom mulakan tabungan emas sekarang. Tak tahu macam mana nak mula? Hubungi saya sekarang untuk saya bantu tuan-puan langkah demi langkah dan teruskan follow saya untuk lebih banyak ilmu emas dan kewangan.